Kalau korang nak EV yang comel, yang funky, korang kena beli ni. Aura Good Cat Facelift 2025. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian luaran model Aura Good Cat Facelift ni sebenarnya tak banyak perubahan pun. Kecuali untuk model ni datang dengan warna baru, warna biru yang cantik ni lah. Bahagian depan dia masih lagi dapat lampu utama dengan LED ni berbentuk bulat. Tapi apa yang berbeza untuk warna biru ni ialah korang akan dapat rim berwarna hitam dengan kaliper berwarna kuning. Untuk bahagian belakang sama juga, tak banyak beza, cuma kalau yang lama tu dia tulis Aura tapi sekarang dia tukar jadi GWM. Okey, antara ciri yang menarik untuk Aura Good Cat ni ialah dia punya ni lah. Lampu brake ni didatangkan ataupun diletakkan dekat bahagian dalam kaca. Okey, ini memang sangat-sangat unik. Yang lain tu semuanya sama sahaja. Aura Good Cat Facelift dilengkapi bateri LFP berkapasiti 57.7 kW. Power dia sekitar 143 PS dan 200 Nm of torque. Sekali cas boleh pergi sehingga 400 km. Harga dia jauh lebih murah berbanding model lama, cuma RM109,800 sahaja.